Lagu mana bak cara nak selesai ke hutang ni? Hutang ni kata nak kata lagu mana? Katanya Nabi hutang itu malah tidak lena, sia menjadi hina. Hina kita dia mau mari cari. Oh tak payah hutang, malu tu gak. Sia menjadi hina, malah tak boleh lena kita. Oh esok orang nak mari janji dengan saudara lah, malu nak tak mana muka. Ni jangan ajar berhutang, makruh berhutang. Memberi hutang, sunat memberi hutang. Kerana manusia biasa apabila dia pinjam ni dia terdesak. Lebih afdal daripada sedekah lagi. Kita sedekah kadang-kadang kawan tu betul ada pitih, kita pun sedekah juga ke dia. Hamba tak berajak sangat. Tapi orang berhutang ni biasa dia berajak. Hamba ni kalau tak berajak hamba tak pergi jumpa demo. Mari nak pinjam. Pinjam salah pun kata pinjam ni. You kena berhutang. Tapi pok kita kan malu. Nak berhutang duit malu sebut nak pinjam pitih. Ya berhutang sebenarnya sebut. Lagu mana cara nak selesai saya sahabat bertemu dengan Rasulullah. Bukan bertemu dengan Rasulullah tengok dia duduk atas surah semacam. Bapa tak tubik, time makan tak tubik, Zuhur pun tak kelik, duduk senyap. Rasulullah kita tanya bapa ni duduk atas surah ada masalah gapo, dia kata hamba segan nak balik rumah. Bapa hutang banyak. Orang mari cari rumah lah gapo, hamba duk penipala duk ngati atas surah. Maka Rasulullah pun beri doa. Doa supaya mudah dibayar hutang. Mudah bayar hutang. Gapo dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah itu aku berdoa daripada lemah, daripada jubung, daripada pengecut, daripada kasar, daripada malas, dan aku berlindung daripada kerahnya orang minta hutang. Qahrir rijal ni paksa orang minta hutang. Maka minta doa tu, lepas pada tu tak nampak dia surah. Apa? Boleh bayar hutang, klik rumah lah. Sokor dia boleh bayar hutang. Antara amalan lagi mudah selawat 1000 lepas pada subuh. Lepas pada subuh selawat 1000, minta supaya Allah Ta'ala mudah urusan bab duit ni.